Dia kena ada orang reti, barulah ada kerja hak mengaji ni. Tugaskan satu orang, cek. Jangan jadi supaya bergali dulu, tak reti kau satu ikut royak tulis kok tak patut dah zaman lagu ni, zaman moden, zaman kita ni duduk salah lagi benda-benda lagu. Biar jelas, gapo-gapo habui peluang. Dan itulah antaranya, dan banyak lagi sebenarnya hak berkait dengan nama-nama ni. Kalau kita perhati, ada asasnya ni, Nabi tukar nama. Sebab apa? Sebab tak boleh. Kalau kita perhati unsur-unsur dia tu, tak adil lah. Nampaknya kita sudah lewat banyak dah. Aku dah berhenti sekata. Wallahu a'lam. Kita masih duduk situ baru ni, dan beberapa poin baru ni telah disebutkan. Beberapa poin telah disebutkan. Mungkin ada lagi yang tertinggal, sebut dah tu tak payah lah. Ini nama biasa di kalangan orang Melayu. Nama yang biasa di kalangan orang Melayu. Tetapi tidak ada artinya. Baru ni itu pun disebut dah juga. Sudah disebut dah. Nama yang mempunyai beberapa makna, itu beberapa makna. Tak apa maknanya kita ambil. Kalau beberapa makna tu hak molek pun ada, hak tak molek pun ada. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis, tak apa hak lagu tu. Nabi SAW tidak tukar pula. Macam tadi Barrah ditukar kepada Zainab. Zainab tu molek kah? Maknanya pula. Kalau Barrah tu macam angkat diri, tu ditukar kepada Zainab. Zainab tu sendiri molek kah? Sebab ada beberapa makna dia. Ada yang molek dan ada yang tidak molek. Antara makna hak tidak molek dia ialah pengecut, penakut. Pengecut, penakut. Tetapi makna hak molek pula iaitu satu pokok, nama sejenis pokok yang wangi baunya. Itu Zainab. Dia ambil kira hak tu. Tidak dia ambil kira hak makna hak tak molek. Tidak dia ambil kira hak tu. Misal lagi, kita kata Muawiyah. Beberapa orang sahabat nama begitu, Nabi tak tukar. Padahal kita kata ada makna yang tak molek dan ada makna yang molek. Menunjukkan yang lebih masyhur, dan Nabi tak kisah hak tidak molek. Sebab kalau kita nak cari satu perkataan yang betul-betul satu makna, susah juga. Tak apa kalau lagu tu. Sebab Muawiyah, kalau hak makna tak molek, makna menyalak. Menyalak tak molek. Tapi Muawiyah hak lebih umum makna dia dan lebih kuat makna dia, dan Nabi terima hak tu, iaitu nama yang membela, pembela, penjual. Hak tu dengan makna lagu. Dengan sebab itu ada beberapa orang sahabat, termasuklah Khalifah Muawiyah tu, lepas tu Muawiyah bin Haidah, Muawiyah bin Qurrah, dan ramai lagi hak lain. Lepas tu orang kita selalu juga dia kan, kalau dia nak bunyi tu lembut, dia tak kira dah lah lagu mana benda tu sesuai kau tidak. Biasanya kalau perempuan, dia bubuh nama ni alif belakang. Ni alif belakang. Tidak semesti semua ni tu betul. Tak mesti semua ni tu betul. Misalnya kita kata Masni, Alwani, macam-macam lagi lah ni tu. Banyak benar lah di kalangan kita. Setengah-setengah tu hak malainya, dia bubuh tu nama tu daripada orang yang mengaji juga katanya. Hak tu yang kita sebut tu, takut jadi gitu pula. Bubuh nama ni juga Halwani, nama perempuan. Sebab apa nak bunyikan senang, panggil ni kau, ani kau. Halwani tu makna dia tukar jual kuih. Jual kuih. Apakah kita pada letak anak gitu tu dengan harapan, dengan doa, dengan kehendak, maksud kita nak suruh jadi tukar kuih? Takkanlah gitu kan. Dan waktu tu
Kalau siapa-siapa pun tidak nama lagu tu, kalau dia jual kuih, orang panggil Halwani lah. Sebab doktor pun nama anak doktor, adakah patut? Tak. Kalau dia jadi doktor esok, dengan sendirinya orang panggil doktor, tak payah bubuh dah tu. So yang keduanya, Halwani tu kalau bubuh untuk nama perempuan, salah. Sebab dia muzakkar. Ni di situ bukan menunjukkan perempuan tak. Kalau perempuan, Halwaniyah, dia kena ada ta marbutah. Salah. Jadi dari segi makna pun salah, dari segi lafaz yang diguna tu pun salah. Tetapi apabila ditanya siapa yang bubuh, Tok Guru bubuh. Adakah patut lagu tu buat nyanyi kau orang? Buat nyanyi kau orang. Baru ni ada minta maaf dah nak kecek benda ni. Takut-takut berasa, jangan berasa lah. Tak ada tuju ke siapa-siapa, tak ada maksud apa-apa, cuma dengan maksud nak baiki. Dengan maksud nak baiki. Ni nak cerita jenayah lah, ataupun kesalahan orang yang dianggap orang mengaji, tok lebah, tok guru, ustaz. Ada orang cerita kepada anak nama pelik, dan katanya tak rajin jumpa lagu tu. Katanya siapa dia? Hak bubuh tu orang ngaji lah. Tak tahulah ngaji lagu mana. Siapa habis petok tu dalam boran tu, habis. Apa dia nama dia? Aku tak ingat juga dia tulis. Khamsatur rafi'atul latifah. Khamsatur rafi'atul latifah. Pergi di balas boleh penuh. Boleh kata semula buat rekah lah, KP latifah saja. Bila ditanya dia kaya orang ngaji lah. Nyanyi kan tu. Gapo dia tu? Apa maknanya? Ikut sera orang kita ni. Betul lah. Ikut sera. Jadi tak boleh lagu tu. Macam tadi. Kita ingat ni semestinya perempuan dah. Pasal Arab tidak begitu. Sebab bunyi macam Arab kan. Hak tu yang kita nak betul. Nak molek dah. Tapi boleh tak molek juga. Hak nama lain ke apa tu, bahasa lain tu perkara lain. Tak apalah hak tu. Baru ni sebahagian nanti lah kita bincang dah hak tu. Lagi berkenaan dengan nama ni sebenarnya tak apa. Kalau tidak bahasa Arab pun, bukan mesti bahasa Arab. Sahabat pun ada hak tidak nama Arab, Nabi tak tukar. Kira-kiranya dia tahulah tu molek lah tu makna dia. Takkan dia tak tanya. Setara sahabat hak nama Arab ni pun kalau tak molek dia tukar. Sebab Nabi SAW kata dah, dia suruh tukar nama ni. Dan dia suruh molek, hasinu asma'akum. Molek nama-nama kamu ni kena molek, kena biar comel. Tak apa kalau hak tidak Arab pun. Dengan sebab itu kalau kita nak bubuh nama anak, nama bunga, tak apa. Nama bunga. Kita duk bunyi Arab. Padahal kalau kita mari ikut Melayu, super je. Cuma ni Melayu tu Arab. Tapi bila bunyi Arab tu kita suruh lebih comel, tak mesti tak apa. Misalnya antara sahabat hak nama bukan Arab, Fairuz umpamanya, dialah yang bunuh hak mengaku jadi nabi tu, Al-Aswad Al-Ansi. Bazam misalnya, Bazam, itu pun bukan Arab. Dia adalah hamba Nabi yang dibebaskan oleh Nabi SAW. Banyak berkhidmat kepada Nabi. Dan banyak lagi yang lain. Umpamanya kalau ulama kemudian Sirin, Ibnu Sirin. Sirin itu asalnya bahasa Farsi. Shirin maknanya manis. Tak ada apa ubah dia bangga. Dia pun tak ada berasa kekok apa, tak ada. Menunjukkan keturunan dia waktu tu. Macam Fairuz, nama mata kita pun panggil Fairuz juga. Warnanya biru langit, comel. Tak apa. Nama Rustam, itu bukan nama Arab, tapi ramah kok nama lagu tu Rustam. Tak apa.